kumpulan era rock kapak yang tak sempat buat album. Hanya di sini, kisah yang langka. Apabila menyebut kumpulan kategori legenda rock di Malaysia, lazimnya orang lebih banyak menyebut nama-nama kumpulan yang popular di dalam industri. Tetapi satu kumpulan ini yang sebenarnya kategori legenda rock malah merupakan kumpulan muzik sebegini dari negeri Pahang Darul Makmur. Bukannya diketepikan, tetapi tidak ramai ketahui. Itulah kisah kali ini, legenda rock Pahang, Hezrats. Diasaskan pada tahun 1981 atas dasar kecintaan pada muzik rock yang sedang menular di kalangan kelompok pemuzik awal 80-an. Hasil dari gabungan pemuzik-pemuzik Majlis Kerajaan Negeri Pahang, yakni GDP atau kepanjangannya, Grup Pemuzik Dewan Persuratan Melayu Pahang. Mereka adalah Nazri vokal, Adi bass vokal, Wahab drum dan Fazil gitar dan vokal. Kesemuanya adalah pekerja-pekerja dari sektor kerajaan yang berjiwa rock and roll. Pada asalnya mereka menggunakan nama Distortion, tetapi akhirnya sepakat menggunakan nama yang berbunyi lebih unik, iaitu Hezrats, yang sebenarnya merupakan gabungan nama ahli-ahlinya. Sebagai sebahagian daripada pemuzik GDP, Hezrats sememangnya banyak mendapat undangan persembahan pentas untuk majlis-majlis berkaitan kerajaan. Malah disebabkan pengaruh muzik yang luar biasa Hezrats, mereka cukup dikenali di Kuantan sebagai Sweet Charity versi Pahang. Sekaligus mendapat julukan sebagai kumpulan rock pertama bagi negeri Pahang. Pada 1983, Hezrats diperkuatkan lagi dengan penambahan ahli vokal tetap iaitu Nordin, yang pada masa itu merupakan peserta bintang RTM. Nordin sebenarnya adalah sahabat mereka juga dari jabatan kerajaan yang sebelumnya amat aktif bersama kumpulan pemuzik Ali Babu. Dengan latar belakang pengaruh beliau yang lebih kepada lagu-lagu 60-an, membuatkan Hezrats juga tertarik menjemput beliau sebagai vokal utama demi menambahkan warna di dalam muzik rock and roll Hezrats. Dengan kemasukan Nordin, Nazri beralih sebagai pengurus kumpulan sepenuhnya, manakala Adi, Wahab dan Fazil bersama-sama sebagai vokalis tambahan untuk beberapa lagu-lagu berbahasa Inggeris sewaktu persembahan pentas. Disebabkan komitmen kerja, drummer Wahab digantikan oleh Zaini dengan penambahan anggota tambahan di posisi keyboard, iaitu Azi dan gitaris yang agak disegani dari Sungai Lembing, Wan Bahar. Dengan lengkap barisan Hezrats, mereka semakin banyak mendapat undangan persembahan pentas di sana-sini. Malah dinobatkan tanpa bertanding sebagai juara rock Pahang sewaktu pertandingan Battle of Rock Malaysia 1986, anjuran Lokman Junid dan Devi Sohana Studio. Ya, inilah pertandingan yang kemudiannya melahirkan gagasan rock bersejarah di Malaysia, iaitu juara-juara rock. Namun disebabkan komitmen kerja, Hezrats terpaksa menolak daripada pertandingan peringkat negeri di Merlin Hotel, Johor Bahru dan mencadangkan Metal Wizards, sebuah lagi kumpulan rock dari Raut Pahang untuk mewakilkan negeri Pahang di pertandingan tersebut. Nama Hezrats yang sememangnya cukup dihormati dan disanjung bagi peminat-peminat muzik rock di negeri Pahang malah dipandang tinggi sebagai pelopor rock bagi negeri tersebut hingga turut mendapat liputan media-media arus perdana pada masa itu. Pada tahun 1987, disebabkan kesibukan drummer Zaini, tempat beliau digantikan oleh seorang drummer yang aktif sebagai pemuzik untuk album keluaran Guntur Records, iaitu Fendi, yang juga sebenarnya merupakan drummer untuk Kesumba di bawah Majlis Perbandaran Kuantan. Mereka turut dicadangkan untuk merakamkan album di bawah ASP Records, namun disebabkan persahabatan dengan Nasir P. Ramli yang inginkan mereka bersama-sama dengan Mutiara Records, mereka memutuskan untuk tidak mengambil langkah ke arah ASP. Bermula dengan perjalanan baru untuk perancangan album, pada saat inilah Hezrats menukar nama secara rasminya kepada Cakrawala dengan hasrat menjadi kumpulan rock pertama muncul dengan album dengan nama kumpulan berbahasa Melayu. Satu tindakan yang sebenarnya sedikit memakan diri, memandangkan mereka telah menempah nama dengan nama Hezrats sebelumnya. Penukaran nama kepada Cakrawala mungkin akan sedikit menjejaskan populariti mereka yang sebelumnya agak dikenali terutama di negeri Pahang. Dengan penukaran nama dari Hezrats kepada Cakrawala, maka bermulalah lipatan sejarah baru bagi kumpulan legenda rock Pahang ini. Namun kisah kedua-dua kumpulan ini wajar diingati sebagai salah satu lipatan sejarah muzik rock negara kita. Ikuti kisah kumpulan Cakrawala pula selanjutnya di slot ulasan rock kapak episod 143. Jumpa lagi.